Hai, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, sorry tanya, ni perumahan baru Bolehlah, setahun lebih pindah sini. Kak, rumah macam cantik je kat dalam tu. Kalau kita nak Biasa tour, je. boleh tak? Boleh je. Betulan memang ada kawan-kawan datang makan. Okey, Jom, okey. jom, jom. Masuk Farah. Wah, cantik lah. Siapa dekor ni Kak? Sendiri tapi berinspirasikan daripada IG lah. Ah, So ni foyer area saya, letaklah shoe cabinet kat sini dan satu dua ni untuk locker suami isteri seorang satu tak langsung gaduh. satu Senang. Ni pula cermin. OTD check Farah. yelah, nak tengok-tengok tudung sebelum Betul. keluar. Ni 14 chef Farah untuk letak kunci. Living area saya Farah. Cantik lah. Apa tema ni Kak? Modern klasik tapi banyak bermain dengan warna beige dengan dark walnut lah. Rumah ni. Saya suka ni, perabot-perabot akak ni. Unik-unik ni Farah tahu tak dalam banyak perabot dalam living area ni, saya suka sangat ni. Sebab apa ni? Unik kan bentuk dia. Cuba tengok. Lah. Kaki dia. Kaki dia ni lah bulat ni kat bawah ni. Beli kat mana Solid ni? wood tau ni Farah. Tapi daripada Shopee je. Shopee Nampak mahal lah. Inilah kawan-kawan saya Farah. Hai korang. Betul. Wah, macam sedap dia tengah makan apa tu. Farah, jemput makan sekali nanti. Thank you. So ni dining area saya Farah. Cantik. Saya mengekalkan tone warna yang sama lah dengan warna living area tadi. Walnut dengan beige. Untuk tambahkan elemen pop-up sikit, saya pasangkan, gantungkan frame gambar kat situ dengan tampalan Kaabah. So nampak ciri-ciri Islamik kat situ. Besar juga frame tu kan? Berapa tu beli frame tu? Dalam 300 lebih pun daripada Shopee. Kalau tengok ni, chandelier ni pun ramai ni yang suka ni kan? Betul, saya perasan ramai juga Haji Home yang pilih chandelier ni sebab dia warna gold. So nampak kelas kat situ. Ni pinggan ni, beli mana ni? Cantik ni. Guys. Beli mana ni? Ni kan yang viral tu. Objek Farah.